Pergi ke pekan membeli kain, singgah makan sebelum pulang. Tahun 2026, rezeki makin lain, Sabah Fried Chicken terus gemilang. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, berkesempatan kali ini, saya mewakili Sabah Fried Chicken ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat-rakyat Kelantan dan kepada hok mana baru-baru balik bercuti dekat Kelantan mencari tempat-tempat untuk nak makan, nak menjamu selera bersama saya-saya ko dengan keluarga ke ataupun dengan partner-partner kau orang. Nah, sinilah tempat dia. Sabah Fried Chicken. Kedai kita ni berlokasi dekat Cabai Pak Tok Mek Engoh dan kita ada 5 cawangan iaitu dekat Pasir Mas, Pasir Putih, Gong Badak dan juga dekat Pasir Pekan. So kalau seawak berida nak makan ayam goreng crispy, boleh mari singgah dekat Sabah Fried Chicken sebab kita ada banyak lagi menu menarik. Antaranya kita ada burger, nasi lemak dan juga kita ada menu special iaitu menu terbaru bubur. So, mana belum singgah lagi, boleh mari singgah dekat Sabah Fried Chicken.